Arsenal sign scout daripada Napoli dan scout tu adalah Maurizio Micheli dengan 20 tahun experience dalam Liga Itali. Okey, track record dia adalah membawa player ke Napoli seperti Marek Hamsik, Kim Min-jae dan juga Kvaratskhelia. So top player yang meletup di Napoli lah. Sedikit konteks pasal rekrutmen tim Arsenal sebelum ni. Sebelum ni technical director Arsenal adalah Edu dan orang nombor 2 adalah Jason Eto'o. Tetapi sekarang ni kedua-duanya dah tinggalkan Arsenal dan pada bulan 4 hari tu Arsenal appoint new sporting director iaitu Andrea Berta. Sama transfer window hari tu Andrea Berta lah yang buat kerja-kerja signing transfer untuk Arsenal dan sekarang ni tibalah masa untuk dia shape recruitment team dia sendiri di Arsenal. Dan orang yang dia nak bawa masuk adalah scout daripada Napoli yang ada 20 tahun pengalaman di Liga Itali. Maurizio Micheli join Napoli sebagai chief scout pada tahun 2010 dan 5 tahun kemudian dia tinggalkan Napoli untuk join Hellas Verona sebab dapat better offer dan job tu adalah head scout. 3 tahun kemudian 2018 dia balik semula ke Napoli untuk position head scout. So promotion lah. Sejak dia balik ke Napoli untuk kali kedua, Napoli dah menang 2 Serie A title. So nampaklah peranan dia ni sangat penting dalam bawa player untuk bantu Napoli menang Liga. Kalau kita tengok track record dia membawa Hamsik, Kim Min-jae dan juga Kvaratskhelia ke tim Napoli ni, memang ni ability dia sangat-sangat rare lah. Sebab ketiga-tiga nama player ni adalah player yang orang tak kenal pun sebelum meletup di Napoli. Aku baca artikel daripada Simon Colling yang mengatakan Maurizio Micheli ni bukan sahaja scout yang tradisional lah, yang hanya analyse player mengikut mata kasar sahaja, tetapi dia juga menggunakan data driven analysis untuk analyse ability player. So aku harap kombinasi Andrea Berta dan juga Maurizio Micheli ni dapatlah bawa player yang rare ke Arsenal ni untuk bantu Arsenal menang title dan sebagainya.